Pernah tak perasan, kenapa anak tiba-tiba paling banyak cakap masa nak tidur? Itu bukan nak tangguhkan masa, tapi itu connection. Itu cara anak cakap, sekarang ni, saya rasa selamat dengan awak. Waktu tidur adalah masa anak rasa paling selamat, paling didengari, dan paling dekat dengan kita. Dan perbualan kecil tu sebenarnya tengah bentuk masa depan anak. Benda ni nampak kecil kan, tapi sebenarnya ada benda besar yang kita tak nampak. Bila kita betul-betul dengar, kita sedang beritahu anak, awak penting. Dan rasa selamat tu jadi kekuatan dalaman dia untuk masa yang akan datang. Bila kita tanya, apa buat awak happy hari ni atau sedih? Kita sedang ajar kesedaran emosi. Itu emotional intelligence. Bila kita berimajinasi sama-sama dan tanya, lepas tu apa jadi? Kita sedang bina bahasa, kreativiti dan cara berfikir anak. Nampak macam siambang kosong kan? Tapi sebenarnya anak tengah belajar luahkan perasaan dan faham orang lain. Beberapa minit setiap malam tu sebenarnya bisik satu mesej yang kuat. Awak berbaloi dengan masa saya. You worth my time. Bila besar nanti mungkin dia tak ingat mainan dia atau kelas mahal yang dia hadir, tapi dia akan ingat bilik gelap tu dan seseorang yang sudi mendengar. Detik sunyi tu jadi asas emosi yang dia bawa sampai dewasa. Itulah kasih sayang. Bukan sempurna tapi hadir. Tu dia.